Dalam abad ke-21 ini, kehidupan kita mungkin akan berubah. Nampaknya sesuatu yang ganjil sedang berlaku di bumi. Serangan dari raksasa dan gergasi merupakan amaran kepada manusia. Selamat bertemu lagi dalam rancangan Temu Bual minggu ini. Hari ini kita bersama Kapten Iruma. Selamat datang ke studio. Kami dengar raksasa ni dipanggil Ultraman 3. Jadi, boleh tak kita anggap dia sebagai kawan atau musuh kita? Ultraman 3 ni mungkin mempunyai fikiran dan kuasa yang kita tidak fahami. Sekarang ni pihak GUARD sedang menyiasat dari mana sebenarnya dia datang. Tapi janganlah bimbang. Kita anggaplah yang dia itu akan melindungi kita. Baiklah. Kami ucapkan terima kasih sebab sudi datang ke studio. Nampak cantik pula dia dalam TV kan? Tetamu kita hari ini ialah Kapten Dia Iruma nampak tenang dari aja kan? pasukan keamanan di bumi. Saya pun nak masuk Dah banyak jugalah. yang diperkatakan. Jadi, awak apa dengar pendapat tak Daiku? anda? Diam. Macam ada yang tak kena je. Bumi akan dilahirkan semula. Api ajaib akan terus membakar segala-galanya. Kenapa tu? Apa dia cakap tu? Patuhilah Kilialian. Saya akan tunjukkan buktinya. Apa dah jadi ni? Cepat. Tolong angkat dia cepat. Cepat sikit. Ada kejadian aneh. Mungkin ada orang mengawal fikirannya. Tolong sediakan pasukan Defcon cepat. Baiklah. Hati-hati. Kenapa ni? Apa yang berlaku ni? Kapten Iruma, satu pendapat telah disetujui, iaitu gergasi yang dipanggil Ultraman 3 tu mungkin satu halangan dalam usaha kita untuk melindungi bumi. Awak tak sepatutnya cuai semasa bercakap dalam temu bual tadi, Kapten Iruma. Saya cuai? Saya rasa tidak, Tuan. Saya tahu apa yang saya katakan tadi. Saya dah kaji aktivitinya. Saya yakin dia akan melindungi kita. Yakin? Mungkin itu cuma perasaan orang perempuan. Tapi Tuan, Kapten Iruma telah mengetuai projek komunikasi dengan kehidupan angkasa lepas. Jadi, kita mestilah menghormati pendapat dan perasaannya. Awak tak sepatutnya mempertahankan perkara yang macam ini. Mula-mula dulu, saya telah ditentang mengenai pembubaran kuasa pertahanan dunia. Setakat ini masih lagi aman. Tapi saya tak tahu sampai bila ianya dapat bertahan. Tapi itu masalah lain. Bertenang. Begini, masalahnya di sini ialah bagaimana kita nak berunding dengan Kililia yang telah membuat mesej yang pelik. Tengok tu, dahsyatnya habis bangunan tu terbakar. Nasib kita memang baik. Bangunan tu masih dalam pembinaan. Bayangkanlah kalau dia meletup masa tu penuh dengan manusia. Ini bukan letupan. Tak ada bukti yang menunjukkan adanya letupan. Apa? Tuan dengar tak? Ya, saya dengar. Apa yang awak dapat, Yazumi? Nampaknya ada kuasa dipancarkan secara kawalan jauh. Saya akan minta Jabatan Kajian Angkasa untuk meneliti dengan satelit, Tuan. Bagus. Awak patut berehat di rumah.
Saya tak apa-apa. Dahlah, awak pergilah berehat dulu. Terima kasih. Siapa tu? Tolong jangan buat bising. Saya cuma nak bercakap sesuatu dengan awak. Awak ni Kililian ke? Memang betul. Saya cuma pesuruh. Saya kemari untuk menghantar mesej. Dari mana awak datang? Bukankah lebih baik kalau awak perkenalkan diri awak dulu? Awak ni Captain Guts, kan? Awak memang lucu. Sepatutnya, awak kena hormatkan Kililian. Jadi, hormatlah. Kenapa pula saya? Kita tak ada banyak masa. Kalau awak tak patuhi perintah saya sebagai wakil pihak manusia, wilayah K1 akan... Tak payah terangkan. Api yang membakar kekotoran sangat suci. Tapi ianya boleh dihentikan, Kapten. Cuma awak yang boleh hentikan. Awak jangan nak merepek. Macam mana, Kapten Iruma? Boleh ikut perintah saya? Saya kecewa. Nampak mana dia pergi? Siapa? Kami tak dapat sesiapa pun. Mustahil. Wilayah K1. Yazumi, masuk ke dalam Defcon 4 dan hantarkan guard swing. Shinjo, pergi ke wilayah K1 dengan segera. Cari wilayah K1. Baik. Alamak, dahsyatnya kuasa tu. Nampaknya ramai orang terperangkap dalam bangunan. Kerosakan yang dialami juga sangat teruk, Tuan. Awak tolong siasat. Dari mana serangan tersebut mereka lancarkan? Baik, Kapten. Kapten, kepada polis bandaraya, tolong periksa cap jari. Tak guna betul lah. Macam mana? Dah jumpa punca letupan tu? Tuan, kami sedang mengkaji corak serangan musuh, Tuan. Tak ada masa untuk melakukan kajian terperinci. Kita mesti bertindak segera. Kalau tidak, lebih banyak yang musnah. Mana perginya Kapten Iruma? Mitsuo Itahashi.
Tolong sambungkan. Kod TPC 00261. Saya Kapten Iruma. Selamat datang ke sistem keselamatan. Saya mencari lelaki yang tinggal di sini. Penghuni bilik ini ialah Mitsuo Itahashi. Sudah 3 tahun datanya tidak diperbarui. Apa maksud awak? Dia telah menghentikan aktiviti hidupnya sejak 3 tahun yang lalu. Bagus. Saya dah dapat. Jabatan Kajian Angkasa, sila kembalikan saluran satelit segera. Ia di bawah tanah. Awak ni Kililian ke? Apa salah saya? Sebab awak yang mengesahkan kehadirannya, Kapten. Siapa? Untuk pengetahuan awak, Kililian dah lama datang ke bumi ini. Saya tak mahu dia melakukan apa saja yang dia suka. Awak faham tak? Kapten! Hati-hati! Kapten! Terima kasih. Kapten tak boleh bertindak sendirian. Saya akan bagi tahu ramalan terakhir. Terakhir? Maksud saya, inilah yang terakhir yang akan awak dengar sebelum awak mati. Tempat seterusnya yang akan dibakar ialah di sini. Di sini? Baik. Daigo, awak jaga dia. Kita akan hentikan kuasanya. Yazumi, awak rasa alat mana yang berkesan? Saya tak tahu. Tapi gelombang elektromagnet saja yang boleh masuk ke bawah tanah. Hori, masukkan senapan gelombang mikro ke dalam jet swing 1. Baik, Tuan. Shinjo, awak ambil jet 1. Rina, ambil jet 2 bersama Hori dan bantu jet 1. Baik. Amaran kepada semua penghuni. Keluar dari bangunan ini cepat. Bangunan ini akan meletup. Kapten. Saya tak apa-apa. Biar mereka keluar dulu. Cepat! Hori, tolong cari kedudukan sasaran untuk senapan gelombang mikro. Tunggulah kejap. Saya tengah tengok di mana pergerakannya yang sebenar. Saya dah dapat. Sasaran di titik 33. Saya pasti. Bagus. Sinyo, kita cuma ada satu peluang. Dan masa yang ada cuma beberapa saat saja untuk menembak sasaran. Awak jangan bimbang. Kita mesti berjaya. Daigo, awak dengar tak? Titik 33. Tunggu sekejap. Pembinaan belum habis lagi. Lari. Cepat. Lari. Kita cuma ada satu peluang untuk menyerang. Daigo, cepatlah. Lari cepat. Cepat. Pembinaan dah selesai. Bagus. Sedia. 5 4 3 2
2, 1, tembak! Dah lama saya tunggu awak Ultraman 3. Jangan ingat awak boleh jadi penyelamat planet ni. Awak langkah dulu mayat saya. Ada seorang lelaki. Siapa tu? Sebelum awak tunjukkan diri awak yang besar tu, makhluk-makhluk bodoh di planet bumi ini telah pun menunggu kedatangan Kilalian. Awak tidak dijemput datang ke sini. Saya akan tunjukkan kuasa Kilalian pada awak. Kuasa Kilalian yang sangat hebat. Itu ke rupa Kilalian? Bukan, tapi ia menukar saiz badannya menjadi sebesar Ultraman 3 untuk menentangnya. Saiznya memang sama. Mari selamatkan Kapten. Warnanya berubah. Bagus. Kapten, awak tak apa-apa ke? Macam mana? Ultraman 3 tengah berlawan. Ultraman 3! Jangan putus asa! Saya yakin pada awak. Saya yakin awak akan melindungi kami dari raksasa tu. Bangunlah!
Terima kasih. Mana Daigo? Hah? Kapten! Tiada siapa pun yang dapat tahu dari mana datangnya Ki Lilian. Hasratnya untuk menentang Ultraman 3 telah gagal. Tetapi, sebenarnya masih ada sesuatu yang tersembunyi di kalangan kita semua.宇宙に生息する邪悪な生命体が地球を襲う。次々と奪われていくエネルギー資源、宇宙怪獣の鋭い爪がティガに迫る。地球が危ない。次回さよなら地球、お楽しみに。